Hati-hati share gambar kat internet sebab kadang-kadang satu gambar je boleh buat kau hilang kerja. Macam wartawan ini, Lydia Cumming. Tahun 2016, Mexico banjir. Banjir paling teruk masa tu. Si Lydia ni juga yang dihantar untuk buat liputan. Tak ada hujan, tak ada ribut. Gambar dia digendong viral dekat Twitter. Si Jose Daniel Hernandez, wartawan dari channel lain yang upload. Memalukan, Lydia Cumming dari TV Aztec minta digendong supaya kasut dia tak basah. Hashtag Lady Reportera. Boom! Meletup. Internet terbakar dengan hashtag Lady Reportera. Semua orang Mexico marah dia. Banjir perdugaan, dia pula datang tambah beban. Datang bantu, datang bawa bala. Bukan komen je jahat, gambar Photoshop pun mula tersebar. Anjing tarik kuda, Lydia duduk selesa. Angkasawan di bulan, Lydia Cumming tu bulan. Jack Titanic never let go, Lydia never let her kasut kotor. Van Damme buat iklan Volvo, Lydia digendong atas lori Volvo. Semua orang sudah lupa pasal banjir. Sekarang semua kecoh pasal si Lydia ni sampai akhirnya dia dibuang kerja. Bukan sebab gagal buat kerja tapi sebab kasut dia.